Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video kali ini kita akan tengok macam mana nak hasilkan konten yang menjual di Threads. Okey, untuk hari ini kita nak ambil produk dari Amway. Kenapa daripada Amway? Sebab dalam grup kita ada 2 orang yang menjual produk Amway, jadi saya nak fokus untuk bantu mereka. Okey, pertama sekali kita akan gunakan platform ChatGPT untuk mencari idea. Kemudian kita akan guna Thread Hustler GPT untuk menghasilkan threads. Kemudian kita akan draft, edit dan kemudian kita akan schedule dalam thread post. Alright. Mari kita tengok macam mana nak buat. Okay, pertama sekali, ini yang awak kena cari dulu dalam menggunakan ChatGPT. Pertama sekali kat sini ada template dah. Pertama sekali awak kena cari apa nama produk. Okey. Untuk contoh dalam video ini, kita akan pakai produk Amway yang ini, iaitu Body Key by Neutralite Meal Replacement Shake Milk Tea. Okey, panjang betul nama dia. Kita copy saja. Copy. Kemudian kita paste dalam sini nama produk, right? Nama produk. Okey, kemudian ke ruangan maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan ni awak boleh tambahlah sedikit apa yang awak nak cerita. Contoh apa tips harian awak buat ke konteks lah. Senang cerita konteks. Tapi dekat maklumat tambahan, sebabkan saya nak fokus pada produk centric, jadi saya akan copy paste dia punya product description, right? Okey. Okey, kita masuk product description. Alright, dah copy paste. Okey. Next adalah rujukan website. Okey, ini adalah optional. Kalau awak tak letak pun tak apa, kalau awak letak lagi bagus. Tapi tak semua website ada boleh diakses. Jadi kita just cuba je. Amway, okey, kita copy link ni. Kita letak dekat bahagian rujuk website. Copy paste, right? Okay. Last kali kita dekat bahagian prompt ni kita akan letak cadangkan 10 deep topik yang sedang dihadapi ideal target buyer. Okey. Kalau awak dah ada specifically persona yang ideal, siapa yang akan baca konten awak, siapa yang akan beli produk awak, awak just masukkan saja dekat ni, ideal target buyer ni. Kemudian bawah sekali ni jangan tukar, yang ni memang saya punya memang kita ambil contoh lah headline yang kita dah jumpa, yang kita dah try dan performance bagus. Ini contoh headline iaitu 5 DM script. Okey, ni contoh je lah kan. Kita nak tiru tema dia ni. Okey. Okay, kita klik saja. Okey, kita klik. Okey. Okey, untuk maklumat kita pakai ChatGPT 4.0 je yang free. Tapi saya punya account plus berbayar lah. Awak boleh je access for free. Okey. Dan awak akan dapat this 10 topik yang sesuai dengan produk tadi. Okey. Okey. Tengok sini antara topik dia. Okey, kita ambil yang top 3 lah. 3 bulan tanpa nasi tapi berat tak turun. Why? Kurus. Kupas isu hormon, pemakanan tak seimbang dan kurang protein, kalori dan lain-lain. Okay, kenapa orang suka cakap makan sikit je tapi badan masih gemuk? Ni geng-geng yang makan dah sikit dah, suku-suku separuh tapi still berisi juga. Okay, berat tak turun bukan sebab makan banyak tapi sebab benda ni. Dia jadi suspense sikit kan. Gitu. Okay, apa nak buat dengan 10 idea ni? Okay, dengan 10 idea ni kita boleh hasilkan threads yang viral menggunakan Thread Hustler GPT. Bagaimana? Dengan awak hanya perlu copy saja idea ni. Okay, kita katakan kita pilih satu. Okay. Right. Kita ambil ni lah. Okay. Right. Okay. Okay. Kita ambil nombor 5 ni. Misi turun 5 kilo. Gagal sebab saya suka teh ais. Sampai jumpa ni. Personal confession style. Relatable untuk orang yang suka minum manis. Then reveal body key milk tea sedap tapi sihat. Rasa sedap tapi sihat. Okay. Kita bawa ke Thread Hustler. Okay. Macam mana nak guna Thread Hustler ni? Okay. First kali bila awak tekan saja link Thread Hustler, awak akan ada 3 pre-text ni. Ni arahan template lah. Ada hi,
give me random ideas dan how to use this. Kalau awak first time, awak boleh tekan saja how to use this dan dia akan bagi this. Dia akan bagi arahan lah bagaimana langkah-langkah nak mula. Right. Awak hanya perlu masukkan topik, konteks, idea, konten yang awak nak buat. Kemudian bilangan post, awak nak buat 1 post ke, 5 post ke, 7 post ke, terpulang. Okay. Bilangan post ni adalah, kalau dalam threads macam ni tau. Bilangan post. Okay. Bilangan post. Okay. Kita akan cakap ini satu thread. Satu bermenang. Okay. Kalau awak kata satu thread tu ada 7 post, so satu post, ni atas ni satu post. Yang ni post nombor 2. Yang ni post nombor 3 dan so on. Okay. Jadi awak kena tentukanlah awak nak berapa dalam thread awak tu. Awak nak 7, awak nak 5. Okay. Ideal post adalah dalam lingkungan 1, 3, 5, 7. Lebih daripada 7, saya cadangkan awak buat carousel punya style lah. Okay. Okay, so macam nak guna thread asal ni? Okay, bila awak dah tahu, awak kena bagi topik, konteks dan bilangan post, awak just isi saja. Okay, pertama sekali topik. Okay, saya beritahulah. Topik adalah, kita copy paste tadi. Okay, topik adalah misi turun 5 kilo. Gagal sebab saya suka minum teh ais. Minum teh ais. Sampai jumpa ni. Okay. Lepas tu kita masukkan personal confession style, relatable ni semua kat konteks. Kita tulis konteks. Right? Konteks. Okay. 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 Right? Lepas tu kemudian kita masukkan bilangan post. Okay. Bilangan post kita letaklah 5. 5 post. 5 post. CTA kita letaklah satu, kita bagi CTA ke arah produk. Produk contohlah encourage, bukan encourage, fearmonger, bukan fearmonger, apa tu nama dia, persuade audience to take action now or regret later and becoming more chubby. Gitu. Lepas tu kita letak link. Okay. Okay. Sebelum awak tekan enter, awak kena pastikan dulu. Adakah, okay, untuk pastikan konten yang dihasilkan guna thread hasil ni bagus, awak kena tambah sebanyak mungkin konteks yang dapat membantu penghasilan idea lah. Okay. Contoh, saya dah penat puasa, keto diet, potong manis, potong gula, tapi still tak boleh pisah dengan teh ais time lunch. And time dinner. Okay. Sampai satu masa aku tak kisah pun. Cakap aku tak kisah. Tak kisah sangat. Memanglah plan nak kurus. Siapa je, perempuan mana je nak berisi kan. Tapi aku sentap bila crush. Tak pun, crush aku tegur pasal body aku. Aku balik, aku nangis weh. Nangis. Weh, gitu. Sampailah aku jumpa tiga tips kuruskan
Kuruskan badan. Ni konteks. Okey, ni konteks. Alright. Masukkan. Tekan enter. Thread post. Okey. Dia akan bagilah dalam ni thread dah di train dengan beberapa dengan knowledge base dari viral post yang melebihi 1000 view dan ke atas lah. Dan sentiasa update setiap bulan. Okey, pertama sekali kita tengoklah post pertama, aku nak kurus tapi Teh Ais tu cinta pertama aku. Setiap kali start diet aku jatuh balik sebab satu benda ni je. Sampailah satu hari aku menangis tepi katil lepas kena tegur pasal badan aku sendiri. Aku bukan tak usaha puasa ganti, puasa sunat, cuba keto diet, low carb, potong gula, Teh Ais. Okay. Paling menyakitkan bila crush aku tegur, kau nampak makin comel sekarang. Comel kepala otak aku. Aku balik rumah buka baju depan cermin aku nangis. First time aku betul-betul rasa this body bukan aku. Gitu. Sampai aku jumpa 3 body ni. Tukar Teh Ais biasa kepada body kill meat. Sedap, kenyang dan low kalori. Minum lepas lunch bukan masa lapar. Set timer minum air putih setiap 90 minit. Aku start slow-slow. Tapi dari situ berat aku turun. Nafsu craving pun turun. Confident aku naik balik. Kalau kau tengah struggle nak kurus tapi tak sanggup tinggal benda sedap, start dari tukar satu habit je dulu. Start dengan tukar Teh Ais tu. Kalau tak, ni dia punya contoh lah. Okay. Bila awak dah hasilkan threads, macam ni kan orang kata ni hasil pertama. Ni hasil pertama. Okay. Setiap kali awak dah hasilkan threads, dia akan bagi 3 cadangan hook type yang baru. Dia akan bagi 3 hook type untuk explore lah. Ada confession hook, curiosity hook, silent fear dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak. Adalah lebih kurang 3 dan 9. 9 jenis hook yang telah ditrain. Robot ni telah ditrain untuk faham dan belajar 9 jenis hook. Tapi setiap kali awak hasilkan konten, dia akan cuma suggest 3 saja yang sesuai dengan pattern awak yang sebelum ni. Okay. Nak explore senang saja. Awak cuma tulis buat nombor berapa? Kita letak nombor 3 lah. Nombor 3. Silent fear. Okay. Okay. Macam mana kalau aku tak kurus sampai kahwin nanti? Aku tahu bunyi dia drama, tapi ini benda yang aku takut. Aku fikir tiap malam. Aku try semua jenis diet, ikut meal plan, makan clean, senaman tiap minggu, tapi bila nampak Teh Ais, aku kalah. Dan benda ni cycle berulang. Setiap kali gagal aku makin benci dengan badan aku sendiri. Paling perit bila orang yang aku suka pun tegur, awak ni cute lah macam teddy bear. Tak kelakar weh, tak kelakar. Aku senyum luar tapi dalam hati jatuh tempas. Ni awak boleh edit lah nanti. Malam tu aku baring sambil fikir, aku takkan kurus ke? Aku takkan kurus ke sampai aku kahwin nanti? Post keempat, tapi semua tu berubah lepas aku start 3 habit ni. Tukar Teh Ais, body make tea, minum masa craving paling teruk lepas makan, disiplin air putih dan tidur awal. Okay. Aku tak expect apa-apa, tapi result dia buat aku nangis sebab baju lama aku dah muat balik. Kalau kau tengah rasa stuck, give this one shot. Tukar satu je, Teh Ais tu. Buang Teh Ais tu. Tengok apa jadi lepas 14 hari. Sama ada kau mula nampak perubahan atau kau terus stuck dengan baju lama dan badan kau yang tak happy tu. Tekan link ni, try sekarang sebelum terlambat. Gitu. Lepas ada lagi suggestion. Katakan awak tak suka juga ni. Awak kata nak buat nombor 2. Buat nombor 3 lah. Clear benefit hook. Silap. Betul ni. Buat 3. Okay. Penat try baju lama tapi semua ketat. Bukan sebab tak jaga makan, tapi sebab satu benda je yang aku tak boleh tinggal. Teh Ais. Gitu.
Lepas tu aku dah cuba semua, puasa sunat, makan sayur, grill, oat, jogging tiap weekend. Tapi selagi aku tak buang teh ais dari hidup aku, berat aku tak pernah nak turun. Sampai satu hari aku terfikir, macam mana kalau aku tak tinggal teh ais, tapi aku tukar je dengan bersih sihat. Dan dari situ aku try body cream milk tea. Rasa macam teh ais, tapi low calorie, kenyang, tak rasa besar. Tak rasa cheating lah, tak rasa bersalah. Apa jadi lepas tu? Aku minum lepas lunch, aku minum sebelum tidur, dan slowly berat aku turun. Tak drastik tapi stabil je turun. Konsisten lah. Paling best aku tak rasa terseksa langsung. Kalau kau jenis yang tak boleh tinggal teh ais, kau tak perlu paksa diri. Kau cuma perlu tukar benda tu je. Ni contoh je lah. Okay. Daripada semua result ni, awak cuma perlu copy saja. Katalah awak suka yang ni. Katalah awak suka yang ni kan. Awak copy lah. Copy. Kemudian awak tekan dekat threads ni, awak tekan paste. Lepas tu awak edit. Edit ni bagi manual lah. Make sure time awak edit content tu, awak baca one by one ikut rentak. Contoh kat sini. Penat try baju lama tapi semua ketat. Okay. Kalau awak baca ni, awak rasa kekok tak? Kalau awak rasa kekok, awak tukar. Okay. Awak tukar. Semua baju dah ketat. Dah ketat. Dah tak muat. Dah tak muat. Dah tak muat. Okay. Ni semua salah teh ais. Teh ais. Kan salah aku. Okay. Bukan salah aku. Yelah, mana nak aku. Ni kat sinilah kita nak. Okay. Memang Trade Hustler dah bagi idea. Time awak edit tu, make sure awak cakap out loud. Daripada draft tu awak sebut apa yang dia tulis. Penat try baju lama tapi semua ketat. Adakah awak rasa tu menarik? Kalau tak menarik, awak cuba ubah. Macam mana awak cakap, awak tulis. Semua baju dah ketat. Bukan salah aku, yelah, mana nak aku. Ni semua salah teh ais. Gitu. Okay, jadi ni idea asal dan ini adalah idea baru yang saya dah edit. Jadi awak boleh terus edit lah ni. Okay. Alright. Tapi semua berubah lepas aku buat ni. Okay. And so on. Sampailah habis. Itulah dia cara daripada itulah cara workflow kita. Workflow daripada awak cari idea konten, kemudian buat konten dekat Trade Hustler GPT dan hantar ke Threads untuk dapatkan konten yang viral. Semua workflow ni akan ada dalam folder Trade Hustler Community. Awak just perlu klik saja link di bawah. Link yang pertama adalah untuk Trade Hustler Community. Dan link kedua adalah link untuk dapatkan custom GPT ni. Custom GPT Trade Hustler ni. Akses dengan offer yang berpatutan. Dan link yang ketiga adalah untuk awak join community untuk dapatkan 30 custom GPT yang akan push awak punya business di social media. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih.